Saya pernah masa ambil anak, kadang-kadang kita nak pergi toilet, kita pergi masuk tu saya macam terkejut. Assalamualaikum, saya Amalina. Anak saya ada 2 orang dekat Tadika Tanah Besari Sarjana Utama. So masa cari taska ni, masa mula-mula of course lah kita cari dekat dulu kan. So dia dekat juga dengan rumah, dekat dengan sekolah anak yang nombor 1 tu. Tapi yang paling penting yang kenapa kita stay. Saya stay sebab masa masuk anak saya tengah 6 tahun. Tapi saya nampak walaupun dalam masa beberapa bulan je banyak sangat perubahan dia. Daripada tak pandai membaca jadi pandai membaca. Daripada tak erti solat, saya pun terkejut dia dah pandai solat. Jadi itulah faktor-faktor yang cikgu pun, yang paling penting cikgu dia bukan ramah dengan student je. Dengan parents saya, dengan husband pun cikgu ramah. Saya nampak yang cikgu tegas juga, tapi tegas tu perlulah untuk mengajar budak kan. Jadi dan satu lagi yang saya paling perasan lah, saya tengok kawasan Tadika tu sangat bersih. Kemudahan dia selesa, Tadika bersih. Saya pernah masa ambil anak, kadang-kadang kita nak pergi toilet, kita pergi masuk tu saya macam terkejut kenapa selalu bersih. Saya rasa cikgu ni dah penat mengajar budak-budak kan. Lagi saya rasa mungkin dia bersih hari-hari kot. Jadi saya pun sangat kagum lah dengan cikgu-cikgu yang jaga. Kita jaga anak 3 orang pun kita dah penat. Tapi dia jaga budak-budak lagi, jaga sekolah lagi. Jadi saya terima kasih lah dengan cikgu-cikgu Tanah Besari.